Assalamualaikum. Okey, sekarang kita berada di lokasi Telaga Al-Haudah, Telaga ke-31, sumbangan daripada kumpulan Amal Jariah Brunei Darussalam. Jadi ini adalah lokasi yang mana kita akan dirikan sebuah pam, telaga pam, yang mana tuan-tuan dan puan boleh tengok ia bagi kegunaan penduduk kampung di sini, bukan sahaja untuk aktiviti harian mereka, tetapi juga untuk kegunaan ibadah masjid dekat belakang sana. Dan juga untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, sumber air mereka yang paling terdekat beberapa kilometer daripada sini, mereka perlu ambil daripada sumber sungai dan sebagainya. Tetapi bila kita dah bina kat sini, insya-Allah dia akan memudahkan mereka untuk mendapatkan keperluan yang paling asas sekali, iaitu air. InsyaAllah ini kita sedang pecah tanah dan kita akan mulakan pembinaan dalam beberapa hari ini, insya-Allah.